lah daripadanya nya ni pada ingatan-ingatan usang lah kan risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Risalah yang kecil. Sebab apa panggil risalah? Siapa pernah maklum kepada tuan-tuan yang dikatakan risalah ni apa dia? Kurang daripada 100 helai. Kitab ni kalau kurang 100 helai dia panggil kitab juga, tapi masyhur dipanggil risalah. Kalau kitab dia 100 helai naik ke atas. Kalau risalah ni bawah, tapi kita panggil apa kurang ni kitab? Panggil juga. Kan? Sebab martabat itu ilmu agama, sebab itu panggil kitab. Nah, risalah yang kecil atas jalan ikhtisar. Apa dia ikhtisar, tuan-tuan? Secara ringkas. Jadi musannif kata mengarang kitab tu, dia karang kitab ni kata atas ingatan dia yang usang. Kan? Risalah ni kecil saja dia kata. Secara ringkas, dia cakap tawaduk tu kan. Maka tatkala kelihatan atasnya apa tuan-tuan? Dhamirnya tu tuan-tuan, pada maksudnya dhamirnya tu kitab yang dikarang, kitab yang ditulis. Maka tatkala kelihatan atasnya kitab yang dikarang ni oleh sesetengah talabah, oleh sesetengah talabah. Apa dia talabah tuan-tuan? Talabah tu bahasa Arab. Ada pelajar ilmu agama. Sebab tu masa Rusia perang dengan apa dia mujahidin tu, dia panggil apa? Rusia perang dengan Taliban. Taliban tu dia penuntut ilmu agama. Waktu kan ahli sunnah wal jamaah marum. Kan Rusia tembak ada gedang tak meletup kan. Lepas tembak kan, tembak tak jadi apa, tak meletup, ada yang meletup dia tentu. Kan cerita dia Taliban menang dengan Rusia. Betul tak? Sedangkan Taliban ni kelengkapan dia tak cukup. Kan? Sebab apa? Mereka rajin apa? Zikir. Kan? Jadi Taliban tu maksud dia mereka ni geng-geng penuntut ilmu agama. Sampai ketua duk ngaji di bukit-bukit tu. Nampak tak? Itu kita jangan tinggal zikir. Ni mengaji apa dia universiti, mengaji universiti ada apa sampai satu tahap tak mau nak zikir dah, kata apa? Zikir ni cerita dia tak ada dalil. Kacau. Berlambak orang keluar universiti kata boleh zikir tak? Ni rekaan orang. Masalah. Maka tatkala kelihatan atasnya kitab yang dikarang oleh setengah talabah penuntut ilmu agama membahas. Talabah ni membahas ia. Talabah membahas. Mana apa? Membuat kajian lah. Membuat kajian. Ia kitab ni lah daripada tuturannya. Tuturannya pada percakapan pengarang. Daripada tuturannya percakapan pengarang lah. Ya, tuturannya datanglah atas iqtirat. Maka datanglah atasnya iqtirat. Atasnya apa? Atas kitab ni. Kan? Iqtirat. Apa dia iqtirat? Bahasa Arab. Lughah Arabiah. Lughah Melayu apa dia? Bangkang, komen, kritik. Tu yang kita sebut rad tu. Rad tu singkatan daripada apa? Iqtirat. Hang jangan rad, kita kata hang jangan rad go hang jangan rad go macam kita kalau kita pergi, kita kata pi. Arab kata iqtirat, kita sebut radnya, hang jangan rad go. Maksud apa? Hang jangan bangkang go. Atau dia cakap tak kena. Weh orang tisat, aku nak rad hang ni. Hang cakap tak kena. Rad tu pada. Rad tu bangkang, komen kritik kan. Maka bila tuan musannif ni pengarang kitab ni berapa dia karang kitab ni selesai dah, maka para penuntut ilmu duk bahas kitab ni. Kan? Depa duk bahas akan apa tuturan dia. Apa dia? Apa dia maksud tuturan tu? Bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab ni. Sebab beling dah bahasa kitab Usuluddin yang sebelum ni. Kan? Maka datanglah atasnya iktirat. Bangkangan, kritikan, komen. Daripada geng-geng talabah ni. Ni kok mana? Kan? Pada apa?
pada menyalahi. Depa iktiraf pada. Iktiraf apa di kitab ni? Pada menyalahinya. Menyalahi yang mana apa? Berlainan. Tak serupa. Akan apa? Tuturan kitab-kitab Melayu dahulu. Akan apa? Tuturan pada? Tuturan mana apa? Penulisan ataupun percakapan kitab-kitab Melayu dahulu. Pada apa? Pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat. Nanti tu. Okey. Di sini saya nak contoh sikit. Sebab apa ni talabah ni penuntut ilmu ni depa rat pada. Depa rat. Kitab Baqarah ni tak macam kitab sebelum-belum ni. Tang mana yang depa iktirat tu? Depa rat tu tang mana? Terat tang mana? Derat tang sifat ma'ani. Derat tang sifat ma'ani. Faham? Sifat ma'ani dah berapa? 7. Okey. Contoh kita ambil satu sifat ma'ani, 2 ke 3 ke nak buat contoh. Kita kata kalau kitab-kitab sebelum pada ni karang kitab Baqarah ke semua kitab-kitab Jawi, semua kitab-kitab Jawi, kata ada semua dia tulis macam ni kitab apa sifat ma'ani.